Okay, alright. Ni video kelima topik kelima dalam ni untuk cast kat YouTube sahaja. Okay. Topik yang kelima ni May nak ajar tentang setup juga. Setup scalping. Ajar scalping pun salah. Okay. Setup untuk scalping ataupun orang guna setup ni untuk full margin pun ada. Okay. Tapi May tak nak ajar lebih advance lagi lah. May nak ajar basic dulu. Basic tapi berguna. Boleh entry, boleh scalping. Okay. Setup. Ya, tulisan buruk. Kena tulis balik. Okay. May tulis balik. Setup scalping. Okay. Untuk setup scalping ni, kita tak payah guna SNR, SND tu floating. Kita tak tahu kat mana sharp. Okay. Ni May nak ajar setup yang sharp. Scalping yang sharp. Okay. Untuk nak dapatkan sharp, kita kena guna chart pattern sebagai setup kita. Dan SND, SNR tu sebagai confirmation je, bukan setup. Okay, macam mana tu? Okay, macam ni. Contoh, kita belajar pattern dulu. Pattern-pattern yang wajib. Pattern-pattern scalping yang wajib. Okay. Nombor 1 iaitu QM. QM ni apa? QM ialah kuasi modu pattern. Okey. Untuk pattern QM ni ramai orang tahu, ramai dah tahu, tapi kat luar sana ramai yang hanya tahu basic. Ramai yang tak tahu lebih dalam tentang QM ni. Okey. Fokus pada dua ni je dulu untuk pattern ni. Tak payahlah pattern double top ke dulu. Tak payah lagi. Tak menjadi pun. Bukan tak menjadi. Tapi kita tu tak tahu nak entry. Dia floating dulu ke macam mana. Double top macam tu ke. Kalau kita nak entry setup double bottom, double top, tu adalah basic sangat tu. Kita pun tak tahu nak entry sharp macam mana, kat mana. Nak entry kat ni sharp. Dia boleh floating sampai sini. Dia tinggal shadow saja, lepas tu dia pun turun. So, untuk yang baru nak faham benda ni, tak payah belajar banyak-banyak. Just fokus apa yang May cakap ni. Tak buang dah masa korang selama setahun, 2 tahun. Okay. Nombor 1, korang wajib tahu pattern ni. Okay. Iaitu pattern QM. QM ni macam mana? QM ni macam ni. Okay, May tunjuk contoh. QM by. Contoh pattern QM by macam mana tu? Okay, macam ni. Okay. Ini adalah contoh pattern QM by. Okay. Macam mana kita nak tahu itu adalah QM by? Okay. Sebelum terjadinya setup ni, dia mestilah macam ni. Kita entry tu, kita kena entry dekat bahu dia. Ni, kat sini. Kat sini. Bila dia datang, kita entry dekat sini. Entry, lepas tu dia naik. Ini adalah contoh pattern by yang May selalu guna. Fokus ni je. Tak payah fokus benda lain. Serius May cakap. Kalau fokus benda lain, bazir masa bertahun-tahun. May dah habis banyak tahun dah, tapi yang paling bergunanya untuk scalping, untuk grow apa benda ni, pattern ni.
Okey. Ingat betul-betul pattern ni. Okey. Melukis lagi sekali. Mungkin ada yang tak faham. Okey, mula-mula ini adalah QM buy. Okey. Macam mana nak tahu itu adalah QM buy? First kali, support ni dia wajib break ni. Barulah jadi QM buy yang solid. Faham tak? Okey. Bila dia dah break datang ni, kita terus tanda dekat sini. Kita tunggu dia datang balik. Kita pun buy. Dia pun naik. Okey, faham tak? Syaratnya adalah dia wajib break sini, kepala ni dulu. Bila dia break dengan body macam tu ke atas, kita tunggulah dia datang balik. Dekat bahu ni kita put entry buy. Faham tak? Okey, kalau tak percaya, ada contoh setup ni. Tapi kena masuk group. Ada yang dah sediakan dekat link pula. Dekat deskripsi tu, tekan link kat situ, masuk, tengok ada contoh nota, screenshot contoh-contoh setup yang dah ajar. Okey, fokus kat sini dulu. Nak ajar, nak biar bagi betul-betul faham dulu. Okey. Macam mana dah QM buy main cakap? Macam mana dah pattern buy yang main cakap? Okey, ingat balik. Macam ni. Ini adalah tempat kita nak entry. Okey, melukis lagi biar melukis lagi. Melukis dulu betul-betul biar orang senang faham. Zone kita ambil, kita tanda kat sini. Ini adalah bila dia datang, kita pun buy. Kita buy, dia naik 30 pip, kita pun close. Kalau M5, okey, nanti mai ajar berapa pip kena close. Macam mana tu nanti video bila-bila nanti. Nak ajar benda ni dulu biar faham betul-betul benda ni dulu. Kena satu-satu. Banyak lagi ilmu nak ajar, tapi satu-satu. Okey. Semua dah faham ke pattern QM tu macam mana? Okey. Melukis lagi sekali. Tolong lukis ataupun buatlah nota kat rumah. Kalau nak mudah tajam mata tu, kena salin, kena lukis sendiri benda ni. Main je lukis-lukis. Bila dia dah buat macam ni kan, contoh kita tengok kan. Okey, market macam ni. Bila turun, tiba-tiba dia naik. Nampak tak? Kita pun dah nampak dia buat pattern apa. Kita nampak dah. Bila dia break ni, kita terus ambil ni. Kita terus ambil bahu dia ni untuk kita buy. Kita tunggu je dia datang balik. Lepas tu kita buy. Ini adalah panggil pattern dia naik. Inilah panggil pattern buy. Sama tak dengan ni? Samalah. Cuma ni dalam chart. Cuma ni adalah pattern dia saja. Okey, faham tak? Ini adalah contoh buy. Contoh pula. Contoh buy. Minta tunjuk lagi contoh sell. Okey, ada 4 pattern untuk yang wajib tahu, paling penting tahu. Yang lain tak perlu tahu. Sudah main cakap. Tak payahlah nak belajar pattern-pattern lain. Double bottom tu orang panggil dia bukan setup. Dia setup tu kita boleh nak pakai, tapi kita tak tahu sharp tu dekat mana. Kalau QM ni kita tahu sharp tu kat mana. Dia macam ni. Untuk QM buy, kita boleh tahu nak sharp kat mana. Okey, contohlah ni shadow. Okey, kita nak tanda, cara nak tanda kan. Okey, bila dia
dah break ni arc ni atas ni, so automatic dia akan jadi tukar pattern buy. Okay, macam mana kita nak dapat sharp untuk setup ni? Okay, kita tanda hujung body sampai hujung shadow, tu je kita tanda. Kita dapatlah zone dalam 10 pip. Kita pun tunggulah dia datang. Kita pun tekan, dia naik, dia reject. Sebelum dia nak break ni, dia wajib reject dulu 20-30 pip. Faham tak? Okay, dia ada confirmation dia untuk menguatkan lagi setup QM ni. Okay, confirmation dia apa? Okay, kejap lagi Mei akan tunjuk contoh pattern ni macam mana dulu. Mei akan tunjuk contoh pattern set dulu. Sekejap lagi. Lepas tu baru Mei ajar confirmation dia pula. Okay, semua dah faham ke pattern buy ni macam mana? Terutama sekali yang newbie lah. Mei rasa kalau suka-suka Mei dah tahu benda ni, memang dah tahu dah pun. Tapi untuk yang baru, yang tak kenal, yang tak pernah masuk, tak pernah join group Mei ke apa, dia tak tahu. Yang baru belajar ke apa, dia mesti tak tahu. Dia mesti akan belajar, dia tak tahu nak belajar yang mana satu. Okay, Mei cakap awal-awal lah, kalau nak belajar, kalau untuk nak scalping, Mei suggest tahu benda pattern ni je, tak payah guna SNR, SND untuk scalping. Ni betul pengalaman Mei. Kalau tak percaya, tak apa, teruskan dulu perjalanan setahun 2 tahun, nanti faham sendirilah apa yang Mei cakap ni. Okay, ni contoh pattern buy. Okay, untuk sell pula, untuk QM sell pula, dia macam ni. Dia terbalik je macam tadi. Dia buat macam ni, dia buat macam ni. Okay, lepas tu kita entry dekat sini, dekat bahu sini. Okay, kita tunggu dia datang, kita pun sell. Dia turun 30 pip, close. Tapi kalau setup ni ikut trend, dia boleh pergi 100 pip. Faham tak? Contohlah, trend sekarang, trend time frame besar kan, time frame besar H4 tengah downtrend, tengah momentum. Lepas tu tiba-tiba kat sini kita nampaklah setup QM sell M5. Ni M5 buat macam ni dekat sini, M5 buat macam ni dekat sini. So kita pun masuklah sell dekat sini kan. Dia pun turun, dia ikut trend, dia turun. Faham tak? Okay, faham. Okay, melukis lagi sekali pattern sell. Ini nak betul-betul. Dia buat macam ni, dia buat macam ni, dia buat macam ni. Tempat kita nak entry tu mestilah dekat bahu. Dekat bahu kita tanda macam tu. Dia datang, kita pun sell 30 pip, close. Tak payah cakap banyak. Okay, untuk cara tanda dia pula, untuk dapatkan sharp ni, tak ada orang ajar untuk dapatkan sharp. Sikit-sikit je orang ajar. Okay, cara nak tanda untuk sharp tu macam biasa. Ini shadow, kita tanda daripada hujung body ke hujung shadow. Mei memang tanda macam ni selalu. Mei tak tanda daripada sini ke sini, tak. Okay, kita pun tunggulah dia masuk. Kita tunggu dia masuk, kita pun sell. Dia pun turun. Okay, syarat untuk kita tahu macam ni solid tak QM sell ni, macam mana, kukuh tak, macam strong tak. Okay, macam ni. Syarat dia nak jadi pattern sell tu, dia mesti buat macam ni kan. Dia mesti ada bahu. Bila bahu, dia break ni, dia wajib break ni. Kalau tak, okay macam tu. Kalau tak break ni, dia dah naik, kita boleh tak nak sell dekat sini? Kuat tak nak sell dekat sini kalau dia tak break benda ni? Contoh dia tak break pun, dia respect support ni, kita boleh tak nak sell sini? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini adalah strong support. Ini adalah strong support sebab dia break nata ni. So bila dia respect dekat sini, dia mesti akan pergi atas lagi. Faham tak? Sebab tu, okay,
Siapa yang belajar basic tu, dia ni adalah HNS lah. Okay. Salah ni. Sekejap. Macam ni. Ni adalah pattern HNS. HNS berbeza dengan QM. Tak sama QM je macam ni. Ini QM. Okey, yang mana lebih kuat? HNS ke QM? QM lah lebih kuat sebab contoh, ini adalah sel HNS kan. Dia sama, dia kena sama benda ni. Kalau QM, dia wajib break ni, baru dia boleh ambil dekat bahu ni. Faham tak? Baru dia boleh ambil dekat sini. Kalau ni, dia tak kuat. Sebab apa Mai cakap tak kuat? Kalau untuk nak sel dekat sini, kalau dia tak break ni. Sebab ini adalah strong support. Sebab dia berjaya break ni kan, dia jadi strong support. Sepatutnya kita sini, kita kena buy. Bila dia reject sini, possible dia boleh naik tinggi lagi. Faham tak? So sebab itulah HNS ni kita tak perlu pun nak ambil tahu. Tak payah. Kita fokus apa yang Mai ajar. Yang paling kuat iaitu pattern macam ni. Untuk sel, pattern macam ni. Kita pun sel macam biasa. Okay, syarat. Okay, Mai ulang lagi sekali. Tak apa, Mai ulang lagi sekali walaupun bosan ke apa. Tapi siapa-siapa betul nak belajar tu, dia akan fokus betul-betul. Dia tak skip. Okay, untuk QM sel kan, Mai ulang lagi sekali. Dia wajib break ni. Wajib break ni. Bila dia break dengan body macam ni, barulah kita boleh ambil bahu sini. Kalau dia tak break ni, dia reject macam tu. Dia reject daripada sini lagi. Reject. Kita boleh tak nak set ni? Tak boleh. Faham tak? Syarat dia mesti break sini dulu, baru kita boleh ambil bahu ni. Okay, sekejap je. Okay, alright. Apa lagi nak ajar? Sekejap, Mai ingat balik. Okay, baru ingat. Baru ingat. Okay, contoh QM buy dengan QM sell. Okay, ingat betul-betul. Ni QM buy macam ni, QM sell macam ni. Okay, melukis lagi sekali. QM buy macam ni. Entry sini, entry dekat situ. Okay, QM sell. Nak Google pun boleh. Cari dalam Google QM buy, tulis QM buy, QM sell. Lepas tu boleh nampak pattern dia macam mana. Okay, QM sell, kita entry sini. Okay, cuma dalam Google dia tak ajar lah lebih perinci macam mana nak sharp tu. Tak ada orang ajar macam mana nak nak tanda zone. Kalau kita tengok dalam Google kan, dia ajar macam ni. Kalau kita tengok lah luar-luar ke mana. Okay, untuk QM buy kan, dia ajar macam ni. Sini entry. Nak tahu SL dia cakap kat mana? Dekat sini. Ini adalah yang macam mana, untuk setup QM ni, SL sebenar dia dekat sini. Tapi Mai bukan SL dekat situ. Dia macam ni. Salah tu, mengarut. Okay, bagi Mai, SL Mai adalah bila break je ni, break je satu ni, memang bagi Mai kira dah fail lah. Sebab tu Mai selalu FM dekat sini. Bila dia break sikit, satu pip je, Mai dah kira fail. Dah kira dia akan pergi sampai sini juga. So cut. Bukan cut. Kalau cut satu pip tak rasa, tak apa.
Okay, faham tak? So kalau tanya Mel lah, untuk setup ni SL dia kat mana? Kalau macam mana kita nak tahu setup tu fail? Okay, macam ni. Ini shadow. Kita tanda macam ni. Dia datang, dia beri sikit je. Mel dah kira setup ni adalah gagal. Faham tak? Ataupun kalau trader tu nak jaga apa, tak adalah nak jaga-jaga ni. Takkan nak letak SL kat sini. Beza kat sini 50 pip, 60 pip. Mampus. Faham tak? Macam tu lah. Cara Mei ajar macam tu. Okay. Sebab Mei macam mana? Style Mei memang macam tu lah. Daripada dulu sampai sekarang. Okay. Apa lagi Okay, SOP pula. Ni paling penting. Ni bukan basic lah. Ni advance. Okay, tak apalah. Saya cakap ini SOP QM paling penting. Ni memang tak ada siapa ajar. SOP paling penting. Tak ada siapa ajar, tak ada siapa cakap pun macam ni. Mei je cakap. Okay, macam mana tu? QM, ingat betul-betul. Ingat tanam dalam kepala otak. QM valid 1 tosh only. Saya je salah. Only, okay, macam mana tu Mei? QM valid 1 tosh only. Maksudnya macam ni. Ini pengalaman Mei dah lama dah pakai guna pattern ni untuk scalping. So Mei tahu. Okay, Maksud QM valid 1 tosh only tu dia macam ni. Contoh QM bar maksud tu kan. Okay, kita petanda macam ni. Kita petunggu dia masuk. Dia pun reject 30 pip. Dah reject 30 pip. Lepas tu dia datang balik dekat sini. So jangan entry. Sebab Mei cakap QM ni valid 1 tosh je. Maksudnya ini dah 1 tosh. So dia dah reject 30 pip. Dia dah bagi dah. So jangan entry walaupun dia datang kat sini balik kali kedua. Sebab Mei cakap 80% boleh tembus. Bukan 30% boleh tembus, tapi 80% boleh tembus. Ikut pengalaman Mei lah. Faham tak? So korang tak perlulah bazir masa untuk loss dulu untuk tahu benda ni. Mei dah loss banyak untuk tahu benda ni. Untuk tahu SOP, untuk jadilah SOP ni. Faham tak? Mei dah loss banyak dah untuk dapatkan ni, benda ni. QM valid 1 tosh only. So macam tu lah. Ingat betul-betul kalau pakai pattern ni. Kita pula QM ni valid 1 tosh only. Sama juga QM sell pun. Dia macam ni. Kita nak sell kat sini. Nak sell kat sini kan. Okay, dia dah datang. Dia pun reject 30 pip. Ataupun buat apa. Okay, ataupun 50 pip ke 30 pip. Okay, untuk M5, M15 dia minimum 30 pip dia boleh bagi. Okay, faham tak? Lepas tu dia nak datang balik kali kedua. Kita tak boleh entry dah. Sebab Mei cakap kalau betul-betul nak jaga risk ke, nak konsisten ke, jangan entry dah kat sini kali kedua. Sebab dia high risk. 80% dia boleh tembus. Mei boleh cakap 80% boleh tembus. Macam mana Mei tahu? Ya, Mei tahu sebab pengalaman Mei dah guna benda ni 3 tahun. Okay, Mei tak cakap pun macam mana Mei tak cakap pun dia akan macam mana. Tapi ada je kadang-kadang dia respect juga kali kedua macam tu. Tapi kebanyakan 80% boleh tembus. Sebab tu Mei cakap awal-awal QM valid 1 tosh. Sebab Mei faham dah kenapa QM tu valid 1 tosh. Sebab dia pattern. Kalau pattern dengan SND SNR ni lain. SND SNR dia berkali-kali pun tak apa. Selagi tak tembus, selagi tu lah boleh guna. Kalau pattern, kalau dia buat macam ni,
kita kena entry macam ni kan. Okey, contoh kalau dia buat macam ni, okey, dia boleh ni pattern ni. Dia tak jadi pun macam ni kan. Pattern asal QM tu, dia jadi macam pattern lain. Sebab tu bila kali ke 2 ni dia datang ni, high risk meta entry dah. Dia boleh tembus, dia boleh buat macam ni. Okey, semua dah faham QM pattern untuk scalping sell dengan scalping buy tu macam mana. Scalping ni kena faham maksud scalping ni. Kita nak dapatkan 30 pip. Risk kita adalah 10 pip. Ada orang trade, kalau dia ikut signal, risk SL 60 pip, 50 pip. Tapi bila dah running 30 pip, baru running 30 pip, tapi dia dah claim, dah close ataupun dah close. Sepatutnya kalau SL buat 60 pip, dia mestilah TP1 tu 60 pip juga. Ini adalah baru panggil ratio 1/1, 1/1. Kalau SL kita pun 60 pip, TP1, kalau SL 60 pip, TP1 30 pip, dia dah suruh claim, dah close ke apa, tu apa panggil risk reward dia salah, tak konsisten lah kalau buat macam tu. Kalau kita nak, kalau scalping, kalau TP kita 30 pip, SL mestilah bawah daripada 30 ni, sama ada 20 ke ataupun 10. Boleh ambil 20 atau 10 ni je kalau untuk scalping. Faham tak? Okey, kita nak scalping, kita target setup ni, kita target 30 pip, kita nak cabut lah. Kita pun kena set dah dalam kepala kita, SL kita mesti bawah daripada 30 ni, jangan lebih. Kalau lebih daripada ni, kita cut lah. Kawal lah emosi, macam kita kena lawan untuk cut. Mana lagi baik, cut loss masih ada balance lagi ataupun MC semua, mestilah cut loss kan. Okay, faham tak? Okey, untuk pattern meja ni, kita tahu nak sharp tu kat mana satu. Lepas tu kita tahu macam mana setup tu fail. Macam saya cakap tadi, ni shadow, bila dia datang, dia tembus sikit, dah fail. Kita pun tahu, kita pun boleh cut. Walaupun 1 pip, 1 pip ni tak rasa, ataupun 10 pip lah, 10 pip tembus ni dah kira fail lah, kita dah boleh cut. Sebab tu saya cakap pattern scalping ni risiko dia kecil. Kita nak scalping 30 pip tu senang. Okay, faham? Okay, tambah pula ajar confirmation dia memang tinggi lah rate tu. Tapi untuk confirmation dia, akan ajar video seterusnya. Bye bye. Jangan lupa join channel link dekat bio tu. Lepas tu untuk nak masuk, nak tengok contoh-contoh nota ke screenshot, ada 2 link kat situ. Masuk semua. Okay, Assalamualaikum.